Assalamualaikum sahabat semua. Apa khabar? Mudah-mudahan sihat semua ya. Kita berjumpa lagi di channel Masakan Noriana. Saya nak masak sagu ya. Sagu kukus. Gaul dengan kelapa. Ni bahan-bahannya simple je. Ni saya masuk sirap. Gula. Sagu ni rendam air dalam 1 jam ya. Ni kita kukus sagu termasuk dalam loyang. Bismillahirrahmanirrahim. Ni termasuk sagu dalam loyang dulu ya. Ni rendam sagu ni bagi dia kembang begini ya. Jadi kita kukus tu cepat masak. Ni gula ni saya masuk setengah cawan ya. Ikut kemanisan masing-masing lah ya. Setengah cawan gula. Kita masuk dalam ni sekali lah ya. Sirap ni kita gaul lah. Kita gaul bagi dia rata. Kita masuk ke dapur jom. Simple je masak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita kukus dulu ya sagu tadi ya. Cuba kita tengok ya dah masak ke belum. Ya, alhamdulillah dah masak ya. Ni kalau dia masak bahagian atas tu putih-putih tak ada ya. Maknanya kalau ada putih kat bahagian atas biji-biji tu nampak putih belum masak lagi. Ni dah masak bahagian atas ni putih dah tak ada. Kita boleh matikan api. Ni sagu kukus tadi dah siap masak ni saya dah siap potong. Ni bahagian kelapa. Saya dah ni kita gaul kelapa ya. Kelapa ni kukus kejap bagi dia tahan lama ya. Kukus dalam 15 minit ke. Jadi dia lambat basi kalau kita kukus kelapa ni. Ni kita ni ya. Ni saya dah siap potong. Kita gaul dah dengan kelapa ni. Bolehlah kawan-kawan masak apa ni? Masak untuk buat buka puasa ya. Cuci mulut. Kita ambil bahagian yang potong ya. Ada siap potong ni tadi. Potong petak ya kat sini. Gaul lagi kelapa ya. Simple je, senang buat ni. Buat kuih sagu kukus ya. Senang dan mudah je. Apa?
Alhamdulillah dah siap ya. Rasipi masak sagu kukus makan dengan kelapa. Senang dan mudah ya. Okay, sahabat pun boleh buat untuk kita makan, buat makan untuk berbuka puasa ya. Assalamualaikum sahabat semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di channel Masak Kanal Yana. Okay, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Tak lembek kata Wan okey je. Masak elok je.